Kata sadar ni, dia dalam tu ada lebih daripada 100 jenis bahan aktif. Salah satunya adalah thymoquinone yang banyak kajian menunjukkan dia baik untuk anti-kanser, anti-bakteria, anti-cacing dan juga antivirus. Sekarang banyak COVID kan datang kan. So kalau kita boleh mengamalkan vitamin, dia kuatkan vitamin itu kan. Dan snow lotus ini dia bagus kerana dia adalah bunga yang suci daripada Tibet. Dia hanya dapat di dalam gunung yang tingginya 4,000 meter, batu yang sejuk saja. Okay. Itu sebenarnya snow lotus ni kalau kita dapat satu pun, wah dia sangat berharga. Okay. Dan kita hanya masukkan dalam air, buat sup, lepas tu kita buat extract powder lah. So snow lotus ni apa kebaikannya? Dia baik untuk ginjal. Kita pernah ada leader yang ada batu karang, ada buah pinggang. So dia minum susu vitamin ini 6 paket sehari, 2 pagi, 2 tengah hari, 2 malam. Dalam 1 minggu dia kencing, batu tu keluar. Tak payah laser. Luar biasa kan? Ya. Soalnya snow lotus sangat bagus untuk ginjal. Okey, yang kedua, snow lotus ini dia bagus untuk hilangkan pigmen hitam. Siapa yang muka dia gelap-gelap sikit, ada bintik-bintik kan, dia minum ni snow lotus susu, and for maybe 3 to 6 months kan, dia nampak jelagat dia pudar, dia sudah kurang. Kena konsisten lah. Syaratnya kalau untuk jelagat, kurangkan 2 sachet pagi, 2 sachet malam. Kalau tidak pun 1 hari 2 sachet pun cukup lah. 2 sachet maksudnya dalam satu mak besar. Okay? Dan yang best sekali saya suka susu vitamin ni adalah kerana dia ada sarang burung. Tahu apa itu sarang burung? Sarang burung dulu dekat China hanya king and queen je. Hari-hari tau. Kami kalau keluarga yang biasa masak sarang burung, mungkin 1 tahun 2 kali macam tu kan. Masa saya exam, ibu saya akan masak sarang burung. Dia dapat 1 sarang burung, dia kena rendam, lepas tu dia pick up all the bulu-bulu yang kotoran, lepas tu kena masak dalam itu steamnya mangkuk tu 4 jam. Sampai malam, habis makan malam, okey, anak semua datang, sarang burung sudah siap. So kita 5 adik-beradik, ibu bapa, dan saya ada juga sepupu lah tinggal bersama. Total 9 person tau. 9 person. So kita tunggu ambil mangkuk kecil-kecil macam tu kan. Semua satu sudu. Okey, stand by, minum. Habis. Dan harganya itu satu kurang lebih 100 lebih kan. Mahal. Sekali minum 100 lebih. Tapi dengan Bolton ni kita ada susu sarang burung yang mampu untuk semua orang. Setiap hari kita boleh enjoy bersama family, ya? Bagus tak? Bagus kan? Siapa yang nak try nanti, saya akan bagi anda semua cuba sarang burung ini. Nanti saya akan cuba juga produk yang terbaru, coklat bee protein bersama dengan susu sarang burung. Siapa nak try? Okay, jangan pergi ke mana-mana ya. Ini iklan ya. Okey. Dan kita juga nak lihat otot pula. Tadi sudah bilang tentang energi, kulit, sama otot. Ini yang lagi penting. Sekarang ni ramai orang dia akan dapat penyakit sakit kaki. Sakit kaki dia nampaknya tak serius, mungkin tak ada ubat. Doktor tak bagi ya. Dia cakap okey, doktor saya ni macam sakit. Dia takkan bagi ubatnya. Kalau kencing manis bagi ubat kan? Darah tinggi bagi ubat kan? Sakit kaki dia bagi apa ubat? Tak ada. Dia bagi cari sensor, massage, macam-macam pergi. Tapi tak ada solusi. Kerana masalah sakit kaki itu datang daripada muscle, otot kita yang tak kuat. Otot. Tahu tak apa itu otot? Otot itu daripada protein. Contohnya, kalau kita beli daging ataupun beli ayam, itu semua otot kan, peha, otot kan. Kalau ayam yang ototnya tak kuat, dia nampaknya apa? Ayam tu kecil kan, betul tak? Kalau otot dia kuat, ayam tu besar, betul tak? So masalah sekarang, kita nampaknya body besar, tapi kebanyakan adalah fat layer saja. Fat layer dan juga otot kita
kurang. Boleh imagine tak? Macam kerusi ini. Okay. Kalau saya berat, kaki saya kecil macam ni. Boleh support tak? Tak boleh support kan? Kalau tak boleh support, apa terjadi? Kita punya tu angle, dia akan sakit. Sini adalah angle yang paling lemah di sini. Tumit, sakit. Dan masa kita duduk, ramai sekarang kita realize now, kita selalu duduk. Satu hari duduk lebih daripada 10 jam. Makan sarapan pun duduk, lunch time pun duduk, dinner pun duduk, dekat office pun duduk, rumah pun duduk, betul tak? Ada orang sekarang tak boleh solat, dia solat pun duduk, betul tak? Kalau duduk, apa terjadi? Kita punya energi dia fokus di mana? Supportnya tulang belakang, punggung akan jadi kebas dulu. Punggung sini, dia darah sekat sini, dia nak balik tak boleh. So terutamanya siapa yang duduk office, dia ada kerusi yang ada roda. Itu lagi bahaya. Sebab dia punya support tu tak firm kan. You kena adjust macam duduk dalam menunggang kuda lah. Like you are riding a horse for your kerusi tu ya. Office punya kerusi. Oh, you nampak macam bosi lah kan. But your support for the tulang belakang tu, dia tak balance. That's why easily get back pain. Tukar kerusi terus. Tukar kerusi. Bukan saja tukar kerusi. Kadang-kadang setiap jam ya. Dekat office ini, saya ada satu check up dengan table. Saya kerja dengan berdiri. Stand up more than I sit. Try to stand up. Okay? So, you all pun sudah lama duduk untuk lunch kan? Boleh tak kita trainkan kita punya masa kita berdiri sekejap? Boleh? Nak test tak? You punya otot tu kuat ke tak kuat? Nak test tak? Okay, boleh test tak bahagian mana yang lemah? Okay, hari ini special sikit. So, angkat tangan. Satu, naik. Lepas tu pergi ke belakang. So, tangan yang kedua tu pergi pegang. Sakit tak? Sakit kan? Ini adalah testing dan orang buat juga dah 2 in 1. Macam ni buat. Kan ciumkan kita punya tulang belakang. Okay, so sekarang angkat tangan yang lain. Dan ni ada another one. Change your hand. Change hand. So dia kiri kanan tak sama tak, ada orang yang dia punya tulang belakang sengit. So go to behind, just relax first. If you cannot touch, never mind. Just put like this, relax first. Okay, dia akan bantu kita punya sakit bahu ni. Relax. So tangan tu slowly go behind first. And then touch. Dia tune kita punya tulang belakang yang pompok. Faham tak? This one very good, very good exercise. Thank you everybody. Yes. Wah, terima kasih. Terima kasih ya. Saya kesan dapat temukan kerana mengajar exercise. Walaupun saya bukan exercise. Tapi senang lagi ya. Pagi ini baru ada ejen dia tanya saya. Sini saya punya sini bahu semua keras. Sakit kan? Coba macam tu. Ada. Sini keras. You senang saja. You keras macam ni kerana kita selalu buat handphone, buat komputer banyak macam ni kan. Ini adalah working punya sickness lah. So kalau dekat rumah ada masanya you tengok TV kan, jangan duduk, you berdiri. Macam ni. Nak mau lagi exercise kan? Okay, second round berdiri. Berdiri banyak. Kita duduk banyak tak salah. Okay, boleh jarak sikit. Okay, kena meja lah. Okay, satu. Sini malah. Akan tak ada benda. Dia kena swing, relax, swing. Okay, apa benda? Swing. Ini yang first step simple. So yang upgrade lagi level 2, kita count swing 5 kali. The number 5th time kita
Bagi tepuk tangan bagi ni. Senang tak exercise ni? Senang. Buat saja. Okay, 10 kali ke, 100 kali ke, okay? Itu akan membantu kita relax. And sekarang tu perasan tak utara jalan? You feel like some blood circulation kan? This is the best exercise in the world now. Very simple, effective. If you can do 100 times every day, oh, you maintain healthy anti-aging. All the old people or young people now practice this one. Very easy. You can do in government department, you can do in the school, you can do at home, anywhere. So itu sebabnya, lepas kita exercise, kita nak bagi otot kita yang nipis tu tambah balik macam layer cake. So kita kena tambah protein. Sebab otot kita bina daripada protein. Dia bukan bina daripada nasi. Kita kena faham. Makan nasi, dia tak akan